Chochin Obake. Chochin Obake ni adalah hantu Tanglong. Dia ni sebenarnya tak ada niat jahat pun, tak macam hantu-hantu sebelum ni. Dia just nakal. Dia suka kacau orang, dia suka jeli lidah, suka putar-putarkan mata dia. Bila orang takut, dia tergelak terbahak-bahak, dia terhibur. Itu je yang dia nak sebenarnya. Menurut legenda, Tanglong biasa boleh bertukar menjadi yokai setelah dia digunakan selama 100 tahun. Kalau nak ikutkan kepercayaan agama Shinto kuno Jepun, semua benda mati ataupun semua objek ada jiwa, ada roh dia. So dari situ terjadilah sebuah cerita rakyat iaitu Chochin Obake, iaitu Tanglong boleh bertukar menjadi yokai, boleh bertukar jadi hantu dan mengacau budak-budak yang lalu lalang. Tak kisahlah budak-budak ke kat mana-mana ke. Chochin Obake ni pun banyak sebenarnya dia buat cerita. Kalau korang tengok cerita Power Rangers ada hantu Chochin Obake ni. Kalau korang tengok cerita-cerita hantu lama Jepun pun ada Chochin Obake ni. Dia memang popular, memang cerita rakyat yang popular lah. Korang boleh cari, korang boleh buat research sendiri, korang boleh tengok cerita-cerita yang ada hantu Chochin Obake.